masak apa tu? Hari ni kita masak ikan pelcek. Mula kita gaulkan ikan yang sudah dibasuh bersih bersama garam dan bersama serbuk kunyit. Kita gaulkan dia sampai dia sekata. Lepas tu kita biarkan dia untuk seketika. Untuk bakar kita semburkan sedikit minyak. Kita bakarkan ikan sampailah separuh masak selama 10 minit 180 darjah. Sementara tu kita boleh kisarkan bawang besar, masukkan bawang putih, masukkan halia, lepas tu masukkan sedikit air, kita kisarkan sampailah hancur lumat. Lepas tu kita panaskan minyak. Lepas tu kita tumiskan bahan yang kita kisar tadi. Tumiskan sampailah dia naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan serai. Lepas tu kita masukkan cili kisar mengikut kepedasan. Kita tumiskan dia sampailah pecah minyak. Lepas tu kita boleh masukkan air. Lepas tu kita sambung tumis sampai pecah minyak. Lepas tu kita masukkan air asam jawa. Masukkan nisang keret. Lepas tu kita perasakan dengan garam. Lepas tu kita tumiskan dia sampai dia sebati. Lepas tu kita boleh masukkan santan. Lepas tu kita gaulkan dia sampai dia sebati. Kalau kurang manis kita boleh tambahkan sedikit lagi nisang keret. Kita sambung tumis sampai dia pekat. Lepas tu kita boleh angkat. Lepas tu kita lumurkan paste yang kita buat tadi dekat ikan yang kita bakar sebelum ni. Kita lumurkan dia sampailah dia sekata atas dengan bawah. Bila dah sekata kita boleh sambung bakar selama 10 minit 180 darjah. Dia dah siap, kita boleh ulang balik proses macam sebelum ni. Kita lumurkan lagi sekali. Kita lumurkan sampai dia sekata atas dengan bawah. Bila dah sekata kita boleh sambung bakar 5 minit sahaja 180 darjah. Bila dah masak kita boleh angkat dan makanan siap untuk dihidangkan. Dan kita boleh makan bersama nasi putih dan bersama sup sayur. Jom makan.